Hai, sekarang kita nak pergi Perlis. Anda mau ikut? Ikutlah. Hai, Assalamualaikum. So, selamat Hari Raya semua. Hari ni saya berada dengan suami saya. Kita orang on the way nak pergi Perlis. Tadi kita orang pergi Penang. Kenduri kawan Syahid. Office lama dulu. So, sekarang kita nak pergi Perlis. Kita nak pergi bercuti selama 2 hari. So, korang tengok apa jadi kat Perlis. Okay? Sekarang ni kita orang nak pergi Wang Kelian Viewpoint. Wang Kelian. Lagi sekali yang cepatlah roll action ni. Sekali je. Tu ada kosong. Okay. Viewpoint Wang Kelian Perlis. So kita orang dah sampai dekat Wang Kelian. Tuan ibu ayah adik Mitra semua kat situ ambil gambar. Every moment just me and you. Orang kuat belakang ayah adalah Mitra. Kita orang dah sampai dekat kedai kopi kafe. Kopi kafe. Minum kopi dekat gua. So sekarang ni kita orang dah sampai dekat kita orang punya homestay. Homestay Terata Assalam. Ada homestay dia. Ada kolam oh. Homestay dia tepi jalan je guys. Tepi jalan je. Cantik gila kawasan dia. Jom. Ni sawah dia. Tengok tu bulan ni. Allah terang benderang. So kita nak pergi. Situ tempat lepak dia. Bilik kita orang kat atas semua. Bilik nombor 7. So ni bilik dia. Okay lah, not bad. Muat untuk solat, untuk sekarang ni kita orang nak pergi makan malam dekat Umar Seafood and Grill. Umar Seafood and Grill. So nanti kita tengok kita makan apa, kita order apa. Okay. Zaz. Okay, dekat Umar Seafood and Grill ni memang best sebab korang tak perlu risau. Tempat duduk dia sangat-sangat banyak dan kedai dia sangat besar. Bila sampai je kedai, korang terus je pilih lauk-lauk yang korang nak makan. Sebab dekat sini ada banyak pilihan. Ada ikan, ada ketam, ada ujang, ada sotong, ada kerang. So korang pilih je lauk yang korang nak and then terus bagi tahu dekat cashier tu menu ataupun jenis masakan yang korang nak makan lah. And then dekat sini memang view dia nice gila sebab dia tepi jetty tau. Memang sejuk sangat. And then lauk yang kita orang pilih tadi, kita orang buat masak ikan 3 rasa, ikan steam limau, udang sambal petai, ketam masak salted egg, and then sotong celup tepung. Overall memang masakan dia memang sangat-sangat sedap. Memang Syahid recommend korang pergi kedai ni tau. Kita makan semua 226. Paling mahal udang. Pintu ada lain-lain nak masuk bilik. Nak check in pula. Kita nak check out, dia nak check in. Dia set kepas. So sekarang ni kita orang nak breakfast dekat warung tepi sawah. Penuh guys. Ada ibu beli kat sini. Warung tepi sawah.
Dekat warung tepi sawah ni, kedai dia memang sangat luas sebab dia 2 tingkat tau. Dia ada tempat duduk dekat bawah dan dia ada juga tempat duduk dekat atas. Cuma maybe kita orang pergi ni masa hari Minggu, jadi kedai dia sangat ramai orang lah. Tapi walaupun ramai, still ada tempat duduk kosong. And then kalau korang tanya kenapa kedai ni nama warung tepi sawah, sebab dekat belakang dia ada sawah yang terbentang luas. And then untuk segi makanan pula, korang tak perlu risau sebab dekat sini memang ada macam-macam pilihan sampai korang pun pening kepala nak pilih nak makan apa untuk breakfast. Sebab dekat sini ada roti, ada char kway teow, ada mi wonton, lontong, nasi lemak, rojak dan macam-macam lagi yang korang boleh pilih. So Syahid memang recommend kalau korang bercuti dekat Perlis dan korang pening nak cari tempat breakfast yang mana, Syahid memang suggest warung tepi sawah untuk korang bawa family korang. Sebab macam-macam pilihan yang ada, tempat duduk pun nice. So memang the best, warung tepi sawah. Video. Video. Sekarang kita berada di warung tepi sawah 2769 dan belakangnya ada sawah baju. Sayang. Kabiku syikabikum. Video ya, video. Tengok ni Perlis. Kemain clear jalan. Kereta seketul-ketul je. Ni bandar tau, Kanga, ya Allah. Tenangnya duduk kat sini. So sekarang kita orang dekat ladang Harum Manis Pak Musa. Lagi sini balik tak? Tak. Sekarang kita orang berada di Gua Kelam. Jalan-jalan ke Gua Kelam pula. Saya dah pernah pergi tapi pergi lagi sekali. Okay, kita tengok Kelawar. Dalam galeri Gua Kelam. So dia ada gambar-gambar 3D kat sini. Kalau korang tengok kat sini, so bila korang ambil gambar nampak macam 3D. Nampak macam ni jatuh. Kat sini, daripada sini boleh nampak cakap dengan perut. Gitu. Gambar dia nampak 3D lah. Gitu. Kat rumah cermin. Oh, awak ada 4. Boleh clone. 1 tolong cuci baju, tolong masak. 1 tolong. Lari yang lari. Ada. Sorry. Wah, yang ada 2 orang lah kita. Wah, Mitra ada banyak. Itu dah sesat dah ni. Tak jalan. Tak jalan keluar balik. Mitra ada 2. Ni kalau daripada sini Mitra ada banyak. Ramai gila. So kita orang masuk apa ni? The Zone. The Zone. The Zone. The Zone duty free. Dia macam ala-ala dekat Langkawi tapi dekat Perlis. So tapi korang kena masuk sepadan custom Perlis tu. Nak masuk ke Thailand, masuk je cakap nak pergi kompleks The Zone, terus boleh masuk ke sini. 7 IC je. So kat dalam dia ada macam ni. Macam dekat Langkawi lah. Dia punya mangkuk, coklat-coklat, bag, minyak wangi, gitu. 8.18. So sekarang kita orang dekat Padang Besar yang baru punya. Padang Besar yang baru. Dan shopping Fish Magnet. Nantilah tunjuk kat rumah. Ini tempat baru. Hujan lebat, tak boleh berjalan-jalan. Hujan lebat.
Azim dan mainan habis dah tiada. Ain cari apa sebenarnya? Ha? Saya cari apa sebenarnya? Baju tengok. Lepas kita orang dah solat maghrib, kita orang terus pergi dekat Overimba ni untuk makan malam. Dari luar, Overimba ni memang dah nampak cantik. So, bila masuk, Syed nampak kedai ni sangat estetik sebab dia tersusun, bersih dan sangat kemas. Dan yang paling penting, kedai ni ada aircon. So, sejuk lah untuk Syed yang cepat panas ni. Sesuai sangat dan sangat selesa untuk korang yang nak chill-chill dan lepak dengan your friends and your families. So, dekat sini, Syed try dia punya drinks, strawberry latte. So, memang sangat best gila. This is my first time try strawberry latte tau. Tak sangka lah pula ibu dengan adik pun order drinks yang sama. So, kita orang gegel-gegel minum air yang sama lah. And then dekat sini menu dia pun macam-macam ada. Ada grill, ada pasta, ada nasi goreng. So, memang sangat nice tau. Kalau korang nak lepak, nak chill-chill dengan your friends and your family, check memang saja untuk korang lepak dekat Overimba ni. Memang best. Itu adalah bulan guys. Masya Allah, cantiknya. Ya Allah. So, Alhamdulillah dah settle dah kita punya trip ke Perlis. Sekarang ni kita dah bertolak balik ke Gopeng. So, insyaAllah doakan kita orang sama-sama. Sekarang kita orang nak pergi Bido, rumah Opa. Nak bawa cucu lawat Opa. Macam nak rata sikit lagi. So, kita orang dah selamat sampai di Bangi. Tadi lepas dah jumpa Opah daripada Bido, ke sini saya yang drive. Lepas tu kita dah selamat sampai kat sini. So, thanks everyone yang tengok Syed punya vlog daripada awal sampai akhir. Itu sahaja untuk vlog kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Ayang. Bye-bye. Bye. Love with you. Love with you.